baru-baru ni heboh tentang satu isu yang menjadi bualan yang agak hangat juga dalam masyarakat kita, iaitu hukum berkenaan tentang orang bukan Islam menyebut kalimah Alhamdulillah. Kan, disebabkan kita di Malaysia khususnya, kita kan masyarakat majmuk, masyarakat pelbagai latar belakang, bangsa, keturunan, budaya, agama. Jadi kadang-kadang perkara-perkara macam ini harus diteliti, harus disemak dan harus kita fahami ia dengan matang, dengan tenang dan dengan rasional, supaya tidak ada unsur emosi yang akhirnya boleh membawa kepada kerosakan dalam perhubungan kita di masyarakat Malaysia lah khususnya. Kalau ada yang menonton luar daripada tanah air Malaysia ini, saya kira ini pun satu ilmu juga untuk kita bersama. Sebab Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah sekalipun bukan orang Islam saja, ada orang Yahudi, ada orang-orang yang pelbagai jenis bangsa yang ada di sana. Tuan-puan semua, mari kita bincangkan tentang apakah hukum kalau orang bukan Islam. Rakan-rakan kita lah yang non-Muslim, dia sebut Alhamdulillah ke, atau boleh InsyaAllah, Alhamdulillah, InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi bagi kita orang Islam, kita agak macam ini kan kalimah orang Islam, orang beriman cakap. Macam mana pula orang bukan Islam cakap Alhamdulillah ni? Boleh ke tak? Kan? Jadi kita lihat ulasan para alim ulama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa kalimah Allah itu sendiri, dahulunya orang bukan Islam pun juga menyebutnya. Sebagai contoh, kafir musyrikin Mekah, dulu pun mereka menyebut kalimah Allah itu sendiri. Dalam Quran kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang cipta langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Mereka akan jawab Allah. Jadi kalimah Allah ini juga orang musyrikin dulu pun pernah menyebutnya. Ini dalam Quran surah Luqman ayat 25. Maka kita fahami dan kita kena tahu akan hal ini terlebih dahulu. Dan mari kita lihat dalam kaedah fiqh sekalipun, menurut para alim ulama, antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menyatakan bahawa zikir dan pujian kepada Allah bukan syarat sahnya Islam, dan tidak semua lafaz pujian membawa implikasi akidah. Ini boleh rujuk dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini menunjukkan bahawa pujian kepada Allah tidak secara automatik ia menjadikan seseorang tu Muslim, dan tidak dilarang bagi bukan Islam. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Maknanya ia tidak akan sama ada menjejaskan apa-apa. Cumanya ia tidak dilarang kalau orang bukan Islam nak sebut sekalipun. Namun kalaupun orang bukan Islam nak sebut kalimah Allah, nak sebut kalimah Alhamdulillah, InsyaAllah, ini semua dia ada syarat-syaratnya. Bukan dia main sebut saja-saja sewenang-wenang begitu sahaja. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahawa orang kafir mengakui kewujudan Allah dan memujinya. Kan, mengakui kewujudan Allah dan memujinya, tetapi mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sah. Ini boleh rujuk dalam Majmu' Fatawa, pendapat Ibnu Taimiyah. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dalam fatwa kontemporari, maknanya fatwa terkini, para alim ulama khususnya di Darul Ifta Mesir menyebutkan atau menyatakan bahawa ucapan pujian kepada Allah oleh orang bukan Islam, maksudnya ucapan pujian kepada Allah Alhamdulillah itu oleh orang bukan Islam itu dibenarkan. Ya, dibenarkan. Dia boleh dibenarkan. Tapi syaratnya apa? Selagi tidak digunakan untuk mempermainkan agama.
Dengan syarat dia sebut kalimah Alhamdulillah itu bukan dengan nada ejekkan, mempermainkan ataupun dengan unsur penghinaan. Itu sama sekali tak boleh. Dan sebenarnya kawan-kawan semua, bukan setakat hal yang sedang kita bincangkan ini. Malah bagi kita orang Islam pun, kita tak boleh hina ajaran. Kita tak boleh hina agama lain. Tak boleh. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala dah terang-terang sebutkan perkara ini, bahawa kita jangan hina agama lain. Maknanya apa yang mereka lakukan, ritual mereka, tata cara mereka, penyembahan mereka, itu kita tak boleh hina sama sekali. Apatah lagi menghina sembahan-sembahan mereka lah. Menghina sembahan mereka. Yalah, bentuk patung dia, perut ke, pipi ke, muka, yang mereka sembah itu kita tak boleh hina. Ini menunjukkan Islam agama rahmat, Islam agama kasih sayang, penuh toleransi. Itu sangat indah sekali. Cuma kalau lihat jawatan kuasa fatwa ulama semasa, Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah dalam buku fiqh menyebutkan bahawa kalimah Alhamdulillah adalah lafaz bahasa Arab. Tidak disyaratkan Islam untuk mengucapkannya, dan yang diambil kira ialah niat yang menyebutnya. Niat yang menyebutnya itu. Artinya, orang bukan Islam itu tidak ada masalah untuk dia nak sebut Alhamdulillah itu. Cumanya, dia boleh berubah jadi haram kalau sekiranya digunakan untuk hina atau ejek Islam. Digunakan atau diucapkan dalam konteks ritual ibadah Islam dengan niat mempermainkan agama. Atau disertai dengan niat kufur atau istihza ataupun menghina agama Islam. Itu sahaja. Lain-lain pada tu tidak ada masalah. Jadi saya ingat kita jelaslah dalam isu ini ataupun dalam hal ni, maknanya kita bertenang, jangan bertendang. Kita banyakkan tenang kerana insya-Allah setiap apa kekusutan, kekeliruan ataupun hal-hal yang berlaku dalam masyarakat, kita terima ia dengan dengan secara tenang. Kan, maknanya kita jangan sesekali terus orang kata melatah. Marah ni apa ni, ini. Tak boleh. Tenang supaya kita dapat satu solusi yang terbaik. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Gopoh gapah itu adalah yang gopoh gapah itu adalah cetusan daripada syaitan, dan tenang-tenang atau ketenangan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey,